Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini saya akan buat satu simple video, iaitu bagaimana kita membuat ulasan dan juga laporan khas dalam menyiapkan tugas kita yang terakhir, terutamanya tugas yang perlu diselesaikan oleh pengetua dan juga guru besar. Bagi tujuan itu, kita akan menggunakan tiga, ya. Satu, kita akan gunakan dashboard SKPM. Yang kedua, kita akan gunakan ChatGPT. Dan yang ketiga, akan gunakan Gamma AI. Baik, saya mulakan dengan melihat dulu kepada data untuk kita buat analisis. Data yang kita buat analisis ini, kita bina dalam bentuk dashboard. Kerana dashboard ini akan memudahkan kita melaksanakan tugas kita untuk membuat proses-proses menganalisis. Ini adalah dashboard yang kita bina. Ya, daripada dashboard ni, kalau kita tengok, dia ada 3 sheet. Sheet yang pertama ini adalah data. Iaitu yang data-data ini kita ambil daripada data sekolah kita. Ini data-data sekolah kita yang kita ambil daripada IDMI, kita pindahkan kepada dalam dashboard ini. Yang kedua adalah dashboard. Dashboard inilah hasil paparan apa yang kita masukkan dalam data. Ya, tanpa perlu lagi kita membuat graf yang baru. Graf ini akan dibina secara auto berdasarkan data input kita. Ya, yang ketiga ini adalah prompt. Prompt ialah satu arahan yang akan kita gunakan dalam dalam ChatGPT untuk kita melakukan, ya, untuk kita minta ChatGPT melakukan tugas apa yang kita perlukan. Okey, tuan-tuan, saya mulakan dengan data dulu. Kita akan masukkan data sekolah kita yang sebenar. Sebagai contoh, saya letak A1 ni adalah markah dia 98.88. A2 saya letakkan 93.21, A3 90.01. Once kita masukkan data ini, kita perlu refresh data ini dan kita akan lihat kepada dashboard. 98.99,393,21,90,01 yang mana berdasarkan kepada data yang telah pun kita isi sebelum ini tadi. Ya, jadi maknanya kita tak perlu lagi membina graf banyak kali. Dan dalam dashboard ini kita ada graf kekuatan kami, ada pengurusan kami, ada pencapaian kami dan juga ada triangulasi antara kekuatan, pengurusan dan pencapaian. Satu graf, satu dashboard yang lebih komprehensif boleh juga dibuat. Yang mana dalam graf komprehensif ni, kita akan melihat itemize. Mungkin kita nak melihat, misalnya dalam konteks akademik, kita nak melihat A2. Kekuatan kami dalam A2, kemudian kita nak tengok dalam pengurusan kurikulum 3.1 dan juga nak melihat kepada impact 5.1. Ya, okey. Saya ambil yang simple. Once kita telah membina dashboard ini ataupun kita dah masukkan data daripada dashboard ini, kita akan pindahkan data ini untuk kita ke ChatGPT, untuk kita minta ChatGPT bantu kita untuk membuat interpretasi data yang berkaitan. So, caranya kita klik pada graf kita dan kita pergi kepada ChatGPT. Ya, ChatGPT. Ini adalah ChatGPT saya. Dan kita, daripada yang kita copy tadi, kita akan paste. Ya, paste kat sini. Bila kita paste kat sini, kita kena beritahu ChatGPT apa yang kita nak. Itu yang kita panggil 2. Satu, role, peranan kita sebagai apa. Kedua, task kita. Apa yang kita minta task daripada ChatGPT. Kemudian yang ketiga, kita nak minta dia segi paparan dia. Apa yang bentuk paparan dia nak. Ya, okey. Saya mulakan bagaimana nak buat prompt. Dalam dashboard ni, saya ada sertakan prompt. Ya, jadi ada pilihan prompt. Prompt ada banyak sebenarnya, tapi hari ini saya simplifykan. Okey. Prompt saya dah buat prompt yang ini. Saya guru data SKPM SKA Sekolah Rendah di Malaysia
Tugas saya ialah menganalisis data kekuatan kami dari graf yang dilampirkan. Bantu saya untuk sediakan analisis berkaitan. Ini task. Ya, pertama saya bagi role dulu, siapa saya. Yang kedua nyatakan task. Ketiga, apa format yang kita nak. So, saya copy daripada sini, copy daripada prompt ini, saya pindahkan kepada ChatGPT. Kita paste. Dan kita hantar. Okey, sekarang ni kalau kita tengok ChatGPT telah membuat analisis kurang daripada 30 saat. Ya, ni skor dan interpretasi. Ya, apa yang ada ni dia dah interpretasikan. Tapi kita kena perhatikan. Ya, dia buat rumusan, dia buat cadangan, dia buat follow up. Tetapi ChatGPT ni dia masih belum clear lagi. Apa yang dimaksudkan dengan A1, A2 sampai A9. So kita kena terangkan kepada ChatGPT apa maksudnya itu. Ya, saya kembali kepada dashboard. Yang ini ada graf, ada data, ini ada jadual ketua kami. So kita copy balik, kita bagi ChatGPT, kita paste. Jelasan hendaklah berdasarkan rubrik seperti yang dilampirkan. Entah. Jadi nanti dia akan kombinasi antara data kekuatan kami tadi dengan rubrik yang kita bagi. Dia nampak? Dia dah masuk. 1 guru, 2 pengajaran guru, 3 staf bukan guru, 4 pelaksanaan akademik. Seperti mana yang ada dalam SKPM. So dia dah boleh mengulas. Kekuatan paling dominan, guru 98. So dia masuk kat situ. Ya? Nampak? Dan dalam ChatGPT ni, dia akan bagi kita beberapa lagi input. Selain pada rumusan ni. Misalnya dia letakkan tu saranan strategi penambahbaikan. Follow up, follow through. FUFT, dia dah masuk kat sini. Dia tanya kita nak tak ulasan dalam bentuk Word. Boleh saya siapkan dalam 1 minit. Ya, kalau kita perlukan yang ini, kita ambil jawapan dia. Misal contoh, saya nak dapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan ni. Ya, ni misalnya. Ya, gunakan kekuatan guru sebagai duta inovasi PDP. Okey. Boleh ambil kat sini. Kita nak tanya banyak macam mana nak buat ni. Kita pergi sini, kita paste. Bantu saya. Buatkan depan. Kaedah untuk nampak? Bantu saya kaedah untuk dia kata kekuatan guru sebagai duta inovasi. Klik sini. Okey, nampak? Dia akan buat nanti guru konsisten. Nampak ni? Ini lebih detail bila kita buat dalam standard 4 nantilah. Ya? Nampak? Di antara yang dibuat. Ya, ada banyak dia buat. Okey, katalah kita nak gunakan ini. Saya nak minta dia sediakan dalam bentuk Word. Ya? Sediakan laporan profesional. Kekuatan kami dalam file Word. Ya. Kenapa saya buat macam ni tuan-tuan? Sebab nanti saya nak buat PowerPoint. ChatGPT boleh buat PowerPoint tapi saya bukan tak berapa sangat lah ya sebab saya tengok dia berapa menarik. Jadi dia buat dalam bentuk PowerPoint. Kekuatan kami ni perasaan dia ya dia buat. Ya, ni laporan profesional. Ni laporan profesional. Kita boleh minta lah laporan macam mana yang kita nak buat. Ya. Simpan dalam file Word.
Okay, sementara disimpan dalam file Word tu, kita boleh bagi arahan yang lain lah. Sebab kan kita perlu masukkan dalam kita punya portal yang ini, kita ada limitasi. Limitasi maksudnya jumlah karakternya itu. Jadi kalau kita tengok dalam yang macam ni, saya cuba ambil daripada sini lah. Saya tak buka portal. Tapi inilah format portalnya tu. Ya, yang mana kita kena buat yang ini. Ya, ni kekuatan kami ni. Ini satu contoh lah yang di IC. So, untuk mengisi kekuatan kami ni, syaratnya adalah tidak melebihi 500 karakter. So, kita boleh minta pada ChatGPT untuk sediakan ini laporan tadi dalam bentuk Word tadi dalam 500 karakter. So, kita ambil ni dulu, kita buat turun dulu, kita simpan. Nanti sebab kita nak buat PowerPoint dalam guna gambar. Seterusnya, kita akan melihat ataupun kita akan membina ulasan dalam pencapaian kami. Tetapi dalam pencapaian kami ini, ulasan yang kita bina bukan hanya berkaitan dengan pencapaian semata-mata, tetapi kita nak mengulas kekuatan kami ini, pencapaian kami ini adalah juga berkaitan dengan input kita, iaitu kekuatan kami, proses, iaitu pengurusan kami. Jadi untuk itu, kita akan gunakan semula ChatGPT bagi tujuan untuk membuat ulasan. Okey, saya pilih semula ChatGPT. Daripada dashboard, saya akan pilih carta yang ini, ya, ataupun kita panggil sebagai carta radar ini, dan kita akan copy, kita pindahkan kepada paste pada ChatGPT. Okey. Melalui ChatGPT yang kita dah masukkan dalam ChatGPT ini, kita seterusnya akan masukkan prompt. Seperti yang kita tahu, prompt ini boleh kita dapati daripada senarai yang kita masukkan dalam dashboard. Okey, kita cari kita akan cari prompt yang sesuai. Okey, berikut adalah graf triangulasi data SKPM SCAS yang menunjukkan korelasi antara kekuatan kami, pengurusan kami dan pencapaian kami. Bantu sediakan interpretasi yang berkenaan. Jadi saya copy dan akan saya pindahkan dalam ChatGPT. Okey, dan kita melihat apa yang telah diulas oleh ChatGPT. Okey, dia mulakan dengan data interpretasi triangulasi data SKPM. Triangulasi maksudnya kolerasi antara tiga faktor yang kita lihat tadi, iaitu kekuatan kami, pengurusan kami dan pencapaian kami. Dan inilah ulasan yang telah dibuat, interpretasi yang telah dibuat oleh ChatGPT berdasarkan ketiga-tiga aspek yang berkenaan. Ya, okey. Jadi bila dah ada kat sini, kita boleh seterusnya minta untuk ChatGPT melaksanakan ulasan dengan 500 aksara minimum. Jadi kali ini saya akan gunakan voice. Ya, iaitu menggunakan suara. Bantu saya sediakan rumusan dengan maksimum 500 aksara. Okey. Jadi dia dah type, dia dah masukkan voice tadi, dah masukkan dalam bentuk typing dan kita minta GPT sediakan. Jadi tuan-tuan, cikgu-cikgu kalau kita gunakan, ini satu cara lagi kita bagi arahan pada ChatGPT, iaitu kita gunakan voice. Okay, jadi dah masukkan kekuatan dan pengurusan berada tahap kukuh untuk menunjukkan kecakapan sumber dan tabik urus. Ya. Sumber ni tadi ialah kekuatan kami. Tabik urus ni lah pengurusan kami. Okay, ini kolerasinya. Pencapaian murid sederhana menandakan keperluan untuk membuat intervensi PDP motivasi murid untuk memastikan kekuatan pengurusan diterjemahkan kepada prestasi yang lebih cemerlang. Jadi kalau kita dah puas hati dengan ulasan ini, kita ambil. Tetapi sekiranya kita masih tak puas hati lagi, okey, bantu saya untuk
Okey, saya kata mengaitkan, bantu saya untuk membuat ulasan dengan mengaitkan kekuatan urusan dengan pencapaian. Okey, pencapaian ini adalah 5.1 berkaitan pencapaian akademik, 5.2 pencapaian co-curriculum dan pencapaian 5.3 adalah 5.3 berdasarkan kehadiran dan amalan baik. Okey. Jadi saya detailkan lagi ya untuk 5.1 ni dalam kekuatan kami ni. Dalam pencapaian kami. Okey, saya sedia ulasan penuh mengaitkan kekuatan kami 5.1, 5.2.3. Okey, sekarang ni kita tengok ini dah kita maksud ya. Dia dah masukkan perancangan akademik, PDP, pengurusan program akademik dan co-curriculum. Okey, jadi kalau saya dah puas hati, bantu saya sediakan ulasan dengan maksimum 500 aksara. Okey, ini tabulasi yang telah dibuat tadi. Ya. Okey. Nampak ya 496. Jadi kita ambillah ulasan ini, kopi ulasan ini kita masukkan balik dalam pencapaian kami yang kat sini. Ya, kita masukkan kat sini. Masuk kat sini, contoh ini bukan dalam portal sebenar ya. Ini dalam paparan PowerPoint. Tapi shape-nya atau formatnya adalah berdasarkan kepada apa yang ada dalam kekuatan dalam apa ulasan yang berkaitan. Okey, kita tengok. Ya, okey. Baik. Saya telah isi untuk pencapaian kami ya. Ini ulasan yang boleh kita buat. Jadi dengan itu kita melihat bahawa ulasan kita ini adalah lebih komprehensif, lebih jitu dan lebih menepati syarat dari segi karakter untuk membolehkan kita masuk dalam sistem. Dan kalau kita perhatikan lagi dalam dalam kekuatan kami ini masih lagi ChatGPT ni bagi kita beberapa alternatif. Mahukah saya membuat versi yang lebih fokus kepada solusi segera? Katakanlah kita perlukan type Q1 year. Okey, nampak dimasukkan ke tindakan. Ya, ini untuk atasi jurang. Ini dia buat intervensi. Ya, cadangan untuk intervensi. Dan kalau kita tengok 5.3, dia bagi cadangan. Dia apa tu? Dia bagi satu soalan pada kita. Mahu saya cadangkan 3 strategi pantas. Okay, kalau kita nak mahukan maklumat tu, Q3 jawapannya. Dan ya. Ya, ulasan terusi biasa, ulasan fokus tindakan. Okay, dia siapkan dua-dua ni. Ya. Saya siapkan file Word dan berikan link untuk buat turun sebentar lagi. Sekejap ya, saya siapkan. Tengok dia guna perkataan tu ya. Ulasan regulasi. Ini dibuat dalam bentuk Word. Ya. Okay, saya masukkan satu lagi. R. Okay, Z3. Untuk ulasan triangulasi. Jadi saya telah menyediakan ulasan ini dalam bentuk dalam bentuk seperti mana yang perlu dimasukkan dalam portal. Okey, seterusnya saya akan bawa satu lagi penggunaan AI yang mana kali ini kita gunakan AI untuk menyediakan laporan. Dan format laporan kita ini kita akan sediakan dalam bentuk PowerPoint. Jadi untuk itu kita akan gunakan Gamma AI ya.
Okey, gambar AI ni adalah satu perisian yang kita gunakan khusus untuk membina PowerPoint. Ya, yang mana kita melihat bahawa ini menjadi satu keperluan bagi jawatankuasa SKPM ataupun pengetua guru besar untuk membentangkan dapatan SKPM tahun 2024. Ya, supaya warga sekolah kita semua tahu sebenarnya apakah yang telah berlaku dan apa telahkah hasil yang telah kita lakukan daripada sesi tahun 2024. Okey, kita akan menggunakan ChatGPT ini, caranya sangat mudah. Bila kita buka saja, maksud saya buka saja pada gambar AI ini, kita akan pergi kat sini, kita akan create new dan kita akan pilih popular. Daripada popular ni, ya, dia akan tunjukkan paparan seperti di sini. Yang di sebelah kiri sekali ini dia nyatakan cut. Cut ini adalah istilah bagi menggantikan istilah slide. Ya, kita boleh tambah ya berapa slide yang kita nak. Sambil satu contoh, saya buatkan sebanyak 12 slide. Dan ini kita akan gunakan bahasa Melayu. Satu kelebihan dalam kita gunakan gambar AI ni ialah kita boleh menukarkan daripada report kita tadi daripada bahasa Melayu, kita boleh tukarkan kepada dalam bahasa Inggeris. Okey, saya mulakan dengan mengambil maklumat daripada yang kita telah simpan data kita sebentar tadi. Ya, iaitu kita gunakan data yang telah kita simpan. Ya, Z3 tadi contoh. Ya, ini ulasan tentang triangulasi. Jadi, apa yang perlu kita buat, kita copy ulasan ni tadi, kita pindahkan dalam PowerPoint. Ya, saya ambil satu contoh lah yang lebih panjang lagi, intervensi kekuatan kami, interpretasi kekuatan kami yang kita dah buat awal. Ini, ya. Okay. Baik, yang ini kita nak jadikan dia dalam bentuk PowerPoint. Jadi, kita akan copy. Dan kita akan pindahkan ke dalam gambar AI. Paste. Dan kalau kita nak laporan ini atau PowerPoint ini di dalam bahasa Inggeris, kita akan klik dah dalam bahasa Inggeris. Ya, sebagai contoh, saya nak PowerPoint ini dalam bahasa Inggeris. So, saya masukkan dalam bahasa Inggeris, saya pilih bahasa Inggeris dan kita create outline. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok PowerPoint kita yang dihasilkan ini telah ditranslate ke dalam bahasa Inggeris dengan mempunyai 12 slide. Dan bila kita nak tengok, mungkin kita nak pilih lagi dari segi tema dia. Themes ni merujuk pada background ya, tema yang dimasukkan itu. Saya ambil ini sebagai contoh. Dan bila kita dah pilih, kita terus pada generate. Generate ni maknanya PowerPoint ini, gambar AI ini akan menyediakan dokumen itu dalam bentuk PowerPoint. Okey, ini proses yang dijalankan. Okey, saya tak lajukan video ni tapi kalau kita tengok, inilah proses yang dijalankan yang dibuat secara sangat laju, sangat pantas. Okey, sekarang dia telah pun menghasilkan 12 slide. Ya, okey. Kita boleh semak dulu. Kalau kita rasa berkenan, puas hati, kita boleh terima. Tapi kalau ada gambar yang mungkin kita nak ubah, tak sesuai dengan kita boleh bagi arahan pada ChatGPT untuk menukar. Tengok ini gambar-gambar relate kan. Curricular activity, kita nampak program-program co-curriculum. Ya, kalau kita nampak, ini management pengurusan sekolah dan sebagainya. Ya, okey. Jadi, tapi katalah in case kalau kita nak mengubah gambar ini, katalah kita nak mengubah gambar ya, pilihan gambar yang lain, kita boleh klik kat sini dan buat pilihan kita. Gambar hendaklah
asarkan sebuah di Malaysia. Ini cara kita untuk menukarlah gambar dia tu, ya. Ada lain kita ada pilihan lagi ni, ya. Nak simply, nak make it longer, nak tambah lagi, kita boleh buat. So kita pilih situ, bagi arahan, enter. So kita akan tengok proses ni dia buat, ya. Okey, kita tengok. Ada tak suasana di Malaysia? Berubah tak? Kalau tak berubah lagi, kita boleh bagi arahan lagi supaya lebih spesifik lagi. Okey, gambar lelaki memakai tali leher, gambar perempuan memakai tudung. Okey, enter. Jadi dia akan tukar lagi gambar kita berdasarkan kepada prompt yang kita buat. Ini prompt juga yang kita buat untuk gambar AI ni. Okey, proses dia jalan. Ni kat styling semua kita boleh pilih lah ni, ya. Ada macam-macam. Ada backdrop, kat head dia semua kita boleh buat kat sini. Okey, saya dah tukar tadi kan. Dengan arahan saya, iaitu gambar ini adalah bersuasana, ya, sekolah di Malaysia. Kita tengok apa yang dihasilkan. Okey, kalau kita tengok, ya, ini dia gambar AI lah kan. Kita dah nampak dah tu, ciri-ciri dia tu. Sekolah di Malaysia. So, lebih relate lagi dengan bahan yang kita sedia. So, kalau kita nak buat arahan-arahan spesifik, kita boleh masukkanlah arahan yang spesifik yang lain. Okey, bila kita dah banner gini dan kita puas hati, kita boleh simpan dalam PowerPoint. Ya, saya simpan dalam bentuk PowerPoint. Saya pergi pada share, saya pergi pada export dan pergi pada PowerPoint. Okey, kita tengok sini, file PowerPoint telah disediakan. Ya, ini laporan interpretasi data kekuatan kami. Tapi sebab arahan kita tadi, PowerPoint ini disediakan dalam bahasa Inggeris, jadi disediakanlah PowerPoint kita dalam bahasa Inggeris. Okey, sebab kita bagi arahan suasana sekolah di Malaysia tadi kan. So, image dalam ni semua ditukar. Ini dalam berorientasikan suasana sekolah di Malaysia. Ya, dalam ni. Okey, itulah sikit tentang gambar AI. Sebenarnya dalam gambar AI ni ada banyak lagi facilities, ya. Dan kalau yang mengikuti kelas kita, kita akan terangkan satu persatu fungsi bagaimana kita nak gunakan gambar AI ni dalam menyediakan laporan. Okey, itu saja untuk bingkian kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.